Guys, Assalamualaikum. Pagi kita bawa lori guys, buat runner keluar. Okay, hari ni kita ada buat job runner kancil cermin depan. Sanggup bawa lori sebab kita punya satu tim lagi dah gerak pergi ke runner area Pontian. So jom tunjukkan. So ni kancil dia. Tengok condition. Ni cermin single layer. So bila single layer kena impact batu macam ni, dia akan pecah habis, pecah 1000. Nasib baik owner ni dia ada tinted. Tu sebab dia tak jatuh habis lah ke bawah. Okey, jom kita jalan kerja pagi. Okey, kancil ni kita dah siap buka So sebelum kita buat tadi, semua kita akan cover seat customer ni. Okay, kita pasangkan seat, sarung seat, nampak? So body dia semua condition okey, tak ada masalah, tak ada karat, tak ada apa. Kan? Nampak? Semua molek je. Frame body ni penting. Dia tak gunakan silikon guys. Dia gunakan jalan tali saja. Dia gunakan getah, dia clamp dekat tepi body ni saja. Itu saja guys. Okey, dah siap. Kita dah pasang cermin dia. Kita bagi dia free tinted. Sekarang proses tengah finishing, clearkan. So dalam dia apa semua, nampak? Cantik. So guys, korang yang mana ada masalah cermin kita korang pecah, crack, nak repair stone chip, long crack, nak buat runner yang macam ni kat belakang ni, projek kita orang. Right, pagi.